jemaah dan disebarkan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni Ustaz, sebelum Ana lupa, Ana nak tanya, berapa bayaran Ustaz? Bukan apa, Ana nak masukkan dalam bajet, takut Ana lupa. Masya Allah Ustaz, saya kalau cakap pasal bajet ni saya tak berani nak letak harga. Kita buat kerja ni ilmu Allah, buat kerana Allah dan Rasul. Jadi asalkan usaha kita ni Allah dan Rasul suka, itu dah memadai dah bagi saya Ustaz. Masya Allah Ustaz. Selama mana saya melakukan majlis ilmu di masjid ini, tak pernah lagi lah saya dengar suara Ustaz yang tak minta bayaran dan tausiah dia. Masya Allah. Aisyah, maknanya Ustaz ni bukan biasa-biasa. Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu je nak cakap. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan, kalau ramai lagi ustaz macam ni, maka banyaklah majlis ilmu di muka bumi kita ni kan. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Kita kena sampaikan walaupun dengan satu ayat. Masya Allah. Kalau dah tak ada apa-apa lagi, saya nak minta diri dulu Ustaz. Saya nak pergi jumpa jihad. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah, Aisyah, jaga pandangan tu. Zina mata. Allah Akbar. Yes. Aku tak sabar-sabar ni. Don't worry, babe. Just leave it up to me. I know what to do. And I trust you. Kita mesti kenakan dia kau-kau. Alang-alang aku kenakan dia. Aku ngoraklah dia sekali. Yes. Katalah kau dapat dia kan? Kau ready ke nak berubah? Confirm lah. Aku akan jadi perempuan di bawah lindungan Kaabah. Okay? Yes. Kau kena pakai pakaian menutup aurat. Tak boleh nak keluar lepak. Especially tak boleh nak berkawan dengan lelaki. Kalau keluar pun nak kena minta izin. Tak boleh pergi clubbing. Matilah nak. Cakap pasal baju ni, I mana ada jubah? I tak adalah. I kenalah pakai pakaian wanita solehah bagi dia. Barulah dia tergoda. Pinjam je lah jubah tu. Kau nak kat dia ke tak nak? Naklah. Effort lah sikit. Baju ni macam cantik juga kan? Tak nak. Tak nak? Sekejap. Ni cantik.